sotong. Kalau sambal tak nak berair, ya, rebuskan dulu sotong ni, letak dalam periuk, tak perlu letak air, dan tutup dia, ya. Dalam 3 minit 4 minit matikan api, buang air dia, baru masukkan dalam sambal nanti. Perlu tanya Puan Haliza macam mana buat sambal sotong cantik, elok, berkilat, ya. Kalau follower lama yang ikut saya sejak Covid lagi, banyak dah petua-petua, tips-tips, ya, macam mana cara masak sedap, elok, cantik, ya. Ini mesti follower baru ni. Sambal ni kena betul-betul masak. Berkilat, cantik macam ni. Masak ni bukannya sekejap, 2-3 jam. Lepas tu, masukkanlah sotong yang telah kita rebus sekejap dan tiriskan airnya tadi. Dapat tak tu? Lepas tu, sambal ni dah sedia masak. Gaul, matikan api. Nak lebih berasa sotong tu, masa rebus tadi tu letak garam sikit. Kan cantik tu. Macam tu. Matikan api. Jangan lama sangat. Saya lama sangat kecut pula sotong tu. Ni sotong dia lembut, elok, ya. Gebu, gebas. Nampak tu? Keluar minyak. Macam tu masak. Faham tu? Saya ada yang tanya pula, Puan Haliza, apa bahan-bahan cabai tu? Cili tu. Cili kering kita campur, cili kering yang pedas, yang tak pedas, ya. Lepas tu kita rebus, basuh bersih-bersih, buang air, blend. Lepas tu bubuhlah bawang besar, bawang putih sikit, bawang merah sikit. Nampak tu? Dah siap, ya, sambal sotong air tangan Haliza Maisuri untuk makan tengah hari ni, ya. Tambahan saya nak masak gulai daging, ya. Hak ni kita campuran serbuk kari cak-o, ya, dengan babas. Lepas tu serbuk cabai dengan ketumbar dengan kunyit, ya. Ni ada kentang, yang ini bahan-bahan ni tahulah, ya, apa benda tu, bawang, daun kari dan juga 3 sekawan. Kita akan tumiskan, ya, bahan-bahan. Minyak kena banyak, janganlah banyak sangat untuk menggoreng. Memadailah dengan bahan-bahan yang kita nak masukkan juga lagi. Okey. Begitu, kita masukkan pula bawang putih, bawang merah, halia yang telah di blender. Kacaulah sehingga sebati. Kita masukkan bahan-bahan segala macam korang stuff tu. Gaul lah. Gaul, masukkan air sikit. Masukkan lagi sampai dah minyak. Faham tu? Namanya masak gulai. Air buka blender tadi, masukkan dia. Lepas tu tumis dia sampai keluar minyak. Barulah gulai kita sedap. Elok rupa dia, cantik rupa dia, ya. Ni belum sedia lagi, ya, nak masukkan bahan-bahan lain. Dia kena betul-betul keluar minyak dan garing luahan tu semua. Barulah dia tak mau. Dah gulai kita sedap macam mak-mak kita masak, macam mak-mak mentua kita masak. Betul. Kena tukar periuk lah. Sebab periuk ni kecil je. Tulang saya tengah rebus, ya. Daging dan tulang kita dah rebus tadi, ya. Kita masukkan dalam bahan-bahan itu kita tumiskan tadi. Kita letak air rebusan tadi sikit. Kita letak santan sikit. Garam, bubuk rasa. Macam tu masak. Ya. Sedap ni. Gulai tulang, ya, campur daging. Bubur ubi kentang. Lagi sebatu sikit. Kak nak angkat nanti, kalau saya lah baru saya letak santan.
Macam mana? Approve ke tidak? Mushroom sesame saya dah habis. Bas. Saya akan letak perasa ya, sendawan kali masakan saya. Kita pilih yang sihat lah. Tunggu kentang masak. Lepas tu dah matikan api. Santan sikit. Ini cara masing-masing ya masak. Tunggu santan sikit. Lagi air dia susut. Kentang lembut. Rasa semua dah okey. Dan matikan api. Jadi saya tunjuk hasilnya. Siapa suka makan gulai? Nanti boleh try sedap ni. Gulai. Dia kena letak tulang, mau sedap. Alamak, nak kena tepi kan. Tulang dia ada dia punya apa? Dia punya apa dia punya? Lemak-lemak dia apa? Kita tumiskan sayur sikit. Supaya lebih meriah. Makan ramai-ramai ni banyak apa? Saya panggil Pak Tam sekali datang makan. Pasti kita nak puasa dah. Walaupun sayur sawi dengan toge kalau masak sendiri sedap insya-Allah. Tak namanya pekasam Pekasam saya ni ikan dia ada macam-macam. Sebab ini Kak Minah tangkap sendiri dekat Bendang, dia pergi ngail and then dia buat pekasam. Dan saya hanya makan pekasam Kak Minah buat je. Lepas tu saya goreng dengan kuali buruk jangan hina pula. You on ni bukan boleh. Kan? Haliza jutawan, periuk tu dah boleh buang. Main lagi mulut Inilah yang menyedapkan lagi makanan kita ya. Guna periuk ataupun kuali legend, makan kasam, ngair diri ya. Netizen ni bukan boleh kan. Tapi dia nak tengok. Tapi mulut tangan tak boleh diam. Kami saya suka hancurkan dia dan garingkan dia bubuh cabai, bubuh bawang ya. Ya Allah sedap you all. Sebab tu kena guna kuali ni barulah bertambah kesedapannya ya. Kuali legend macam kat kampung kan. Saya suka garing. Masa baru kahwin dengan Abang Haji saya sempat tengok dan makan masakan atas kayu api. Dapur kayu. Makan lauk-lauk ikan sungai daripada mengair sendiri. Tempat nasi ni cantik, saya suka. So inilah lauk-lauk makan tengah hari kita. Ada kasam, ada petai, sambal sotong. Dan masih wujud ya. Isteri tuang nasi untuk suami, masak untuk suami, teman suami makan. Macam tu. Kan Mak Tam? Betul. Kau dah okey dah? Kau dah okey. Dah sejuk sangat pula. Kasam? Itu yang ambil dulu. Kau kan. Tu yang panggil tu. Sak gulai. Kasam. Gulai kambing. Gulai lembu. Tulang dia. Hang balik pada umrah pasal apa? Rambut hang putih semua jadi orang tua ni. Ya, malah saya cerita dah ya. Oh, hang dah selama ni? Dah. Lah. Ingatkan apa balik pada umrah. Jadi tumbuh uban macam tu. Sedap ke Pak Nam? Ui, sedap lah. Sedap? Ha? Tambah lagi. Kena daging dengan ni pula.